Assalamualaikum dan selamat datang ke channel YouTube saya. Untuk aktiviti hari ini, kita akan mendaki Gunung Nuang daripada Pangsun. Kita tengok sebelah ni. Untuk aktiviti hari ini, kita akan mendaki Gunung Nuang daripada Pangsun. So bersama saya ada 7 orang semua. So kita orang start dari entrance tadi jam 7.30. Sekarang dah 8 subuh. Kita punya target start off kita pukul 12. So kalau pukul 12 tu sampai kat mana kita dah turun lah. Tak tahu lagi berjaya sampai puncak tidak, sebab masing-masing semua tak ada stamina. So kita cuba, kita tengok sebelah ni. Dulu ada. Kalau dia tak. Sekarang kita berada di starting point untuk ke Camp Lolo. Ini starting point ke Camp Lolo. Kita akan cross sungai tu. Okey, daripada entrance 7.30 sampai ke starting point untuk ke Camp Lolo ni 8.55. So lebih kurang sejam setengah. Itu pace biasa lah. Okay, dari sini barulah mula hiking ke atas ke Camp Lolo. Dah sampai ke Camp Lolo. So kita punya perjalanan jam 7. Sini dah lepas nak jam 7.30. Sekarang jam 9.25. Okay, dari Camp Lolo jam 9.30. So daripada Camp Lolo jam 9.30 kita puncak. Cut off time dia pukul 12. So ada masa 2 jam setengah lagi. Laluan ke Camp Pacat. Trek dia memang satu je.
So kita akan jumpa kem pacak selepas ni. So jarak lebih kurang 1 km lebih. Dengan kelajuan macam ni mengambil masa lebih kurang 1 jam. Kalau laju sikit mungkin 40 minit, 30 minit. Okey, jom. Okay, aplikasi Maps yang anda boleh gunakan ketika naik gunung-gunung ataupun trekking di Malaysia ni, anda boleh gunakan aplikasi Maps Me. So dalam Maps Me ni memang dah ada trail sampai ke puncak, jadi anda boleh follow saja dan dia akan bagi exactly jarak dan juga masa yang aplikasi Maps ni. Dia sangat membantu. Okey. Yang baca. Perangan lemah di Kem Lolo. Tolong.